Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berpaduan. Selamat petang semua. Tengah hari ni ataupun petang ni kita sama-sama berada di Lebuh Kudu ataupun lebih tepat lagi Jalan Silang, Lebuh Kudu, Kuala Lumpur. Pasukan kami daripada Jabatan Immigration, Ibu Pejabat Putrajaya sedang melakukan inspektorat ke atas warga-warga asing yang kami temui. Dan setakat ini kami telah pun berjaya memeriksa seramai 823 warga asing, dan kesemua yang kami jumpa ini mempunyai pas lawatan yang sah ataupun dokumen yang sah untuk berada di dalam negara kita, baik sama ada mereka nak bekerja ataupun mereka sebagai pelancong. Dan saya sempat menemu ramah beberapa warga asing tadi. Antaranya ada yang daripada Myanmar, ada yang daripada Bangladesh, ada juga daripada Pakistan dan juga Jerman. So keberadaan mereka di sini alhamdulillah secara sah, dan program yang kita lakukan pada hari ini adalah kita lakukan setiap hari di seluruh negara, dan fokus kita adalah kepada kawasan-kawasan yang hotspot. Ini adalah untuk memastikan warga asing yang berada di dalam negara kita ini mematuhi undang-undang di bawah Akta Immigration.